Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Farhan bin Zaili, pelajar PISMP Bahasa Melayu 2, option Bahasa Melayu. Jadi apa yang kita nak perbincangkan ataupun apa yang kita nak selongkar pada hari ini adalah berkaitan dengan satu isu di mana iaitu berkenaan dengan kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia serta impaknya terhadap peluang pendidikan kumpulan minoriti. Jadi sebelum kita mengulas dengan lebih lanjut, izinkan terlebih dahulu untuk kita bercerita secara lebih mudah dan umum di mana apa yang ingin kita tekankan pada hari ini adalah mengenai bagaimana kesan perubahan pendidikan semasa mampu mempengaruhi mobiliti sosial dan di mana di sini kita akan menerangkan secara lebih jelas apa yang dimaksudkan dengan mobiliti sosial dan bagaimana ianya bagaimana pendidikan mampu memberikan kesan ataupun mengubah mobiliti sosial itu sendiri di Malaysia ini. Jadi antara target ataupun tinjauan utama kita adalah kita ingin memfokuskan kepada kumpulan minoriti yang berada di Malaysia. Sebagai contohnya akan juga kita terangkan sebentar saja lagi. Jadi tanpa kita bercerita dengan lebih panjang di bahagian permulaan ini, saya akan teruskan dengan pengenalan apa yang dimaksudkan dengan apa yang ingin kita bincang pada hari ini. Jadi pertama sekali, bila kita sebut tentang isu yang kita tekankan tadi, di mana perubahan pendidikan semasa dianggap sebagai satu batu loncatan dalam mempengaruhi ke arah mobiliti sosial. Persoalannya di sini adalah adakah ianya merujuk ataupun terjerumus kepada impak positif maupun impak negatif. Jadi tanpa kita mengulas dengan lebih panjang, kita akan lihat serba sedikit. Okay? Kita lihat dulu yang pertama, iaitu apa yang sistem pendidikan kita tawarkan pada masa kini. Kita dapat lihat daripada peredaran zaman sekitar awal 2000 hingga ke 2010 hingga ke kini 2026, terdapat begitu banyak perubahan dan juga penambahbaikan serta program-program yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri yang di mana ianya telah pun diwajibkan di dalam sekolah. Contohnya, kita dapat lihat yang mudah seperti 2026 kini bagi pelajar-pelajar sekolah rendah darjah 1 hingga darjah 6, mereka telah diterapkan satu elemen baru yang saya kira pada sebelum-sebelum ini tidaklah begitu ditekankan, iaitu tak lain tak bukan pentaksiran bilik darjah. Okay, jadi dekat sini pentaksiran bilik darjah ataupun PBD bukan lagi asing, bukan lagi satu perkara dan satu terma yang asing dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah maupun guru-guru sekolah rendah itu sendiri. Jadi ianya mula ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sekitar tahun 2019 di mana pada ketika itu Malaysia sedang dilanda COVID-19 ataupun coronavirus. Jadi daripada situ kita dapat lihat satu anjakan di mana perubahan pendidikan semasa sekitar 2016, 2017, 2018, 2019 dan hingga ke sekarang kita mengalami satu fasa pandemik di mana fasa COVID-19 yang memberikan kita satu peluang baru untuk kita meneroka idea baru di mana COVID-19 sendiri telah berlaku sekitar 3 tahun efeknya kita dapat lihat di seluruh Malaysia. 2019, 2020, 2021. Jadi dalam 3 tahun ini pelajar-pelajar kita mendapat satu orang kata apa? Satu perkara yang baru dalam hidup mereka di mana pandemik yang tidak menggalakkan mereka untuk pergi ke sekolah untuk belajar secara face to face, physical. Dari sini kita dapat lihat berlakunya perubahan dan juga berlakunya satu perubahan direction di mana kita dapat lihat sistem sebelum ini iaitu UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah, betul. Jadi UPSR tidak asing bagi pelajar-pelajar yang saya kira bermula batch 2018 dan ke bawah.
tidak asing dengan benda ini kerana ianya diibaratkan seperti satu peperiksaan yang besar untuk pelajar-pelajar sekolah rendah supaya ianya sebagai satu penilaian yang diukur untuk mereka terus ke sekolah menengah. Jadi bila berlakunya satu perubahan kita anggap secara drastik di mana pemansuhan UPSR berlaku dan kemasukan PBD 2019. PBD ini antara terma utama dia, yang apa yang ingin dia katakan, apa yang ingin PBD ini ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia ingin tekankan, di mana kita ingin menekankan pembelajaran bermakna dan perkembangan menyeluruh murid. Dekat sini jelas antara tujuan yang KPM telah nyatakan di situ jelas. Kita nak menekankan pembelajaran bermakna dan juga kita nak perkembangan murid yang menyeluruh. Jadi saya kira untuk tahun 2026 ini sudah hampir 7 tahun PBD ini telah pun berlaku. Jadi ianya tidak asing lagi tentang apa misi PBD, apa visi dia. Di mana bila kita berkata tentang pembelajaran bermakna, apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin KPM capai di kalangan murid-murid kita. Pembelajaran bermakna di sini adalah ingin ditekankan bahawa di mana apa ilmu yang ingin disampaikan oleh guru-guru di sekolah itu bukan sahaja digunakan di dalam peperiksaan ataupun bukan untuk kita lampiaskan ianya di atas kertas. Bahkan ianya sebagai satu usaha baru di mana ilmu itu sendiri kita gunakan untuk untuk murid-murid kita guna dalam kehidupan sebenar. Contohnya sewaktu kita berada di luar sekolah, sewaktu kita melakukan aktiviti-aktiviti sosial. Jadi semua input-input ataupun info-info dan juga ilmu yang disampaikan dalam PBD ini bukan sahaja untuk digunakan di dalam peperiksaan semata-mata. Dekat sini apa yang saya nak katakan bahawa di mana PBD ini daripada sudut positifnya kita dapat lihat kita tak nak lagi pelajar yang ulat buku. Betul. Itu antara perkara utama yang ingin KPM kita capai. Kita tak nak murid-murid kita yang hanya berteraskan ataupun hanya menjadi sebagai seorang yang ulat buku. Betul, kita tak nafikan kita memerlukan pelajar yang pandai. Tetapi dalam objektif utama terbaru kini, kita nak pelajar yang ada karakter. Kita nak pelajar kita yang mampu untuk bersaing secara sihat di luar maupun di dalam bilik darjah. Jadi PBD ini saya boleh katakan sebagai satu impak positif di mana kita tak nak lagi pelajar yang pasif di luar, hanya aktif di atas kertas ataupun senang cakap ulat buku seperti yang saya katakan tadi. Jadi dalam ini saja kita tidak hanya berfokus kepada peperiksaan semata-mata. Contohnya dalam falsafah pendidikan kebangsaan sekarang, apa yang ditekankan? Kita menekankan 5 aspek. JERIS. Jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi 5 ini tadi berjaya kita katakan falsafah itu merangkumi 5 aspek ini supaya dalam PBD tadi saya tekankan bahawa perkembangan pelajar secara menyeluruh. 5 aspek inilah. Jasmani, kita mahukan pelajar kita yang bukan sahaja aktif di dalam kelas tapi aktif juga daripada segi jasmaninya. Aktif dalam bidang sukannya, aktif dalam bidang persatuan, kadet remaja dan sebagainya. Kita nak juga pelajar kita yang bagus dalam sudut emosi, mampu mengawal perasaan, mampu mengawal diri dia di mana jika berlakunya satu-satu perkara ataupun dilanda dalam satu masalah. Pelajar kita mampu untuk bagaimana kita nak katakan di sini adalah bagaimana pelajar mengurus emosi mereka. Berlaku kecelakaan di rumah, macam mana mereka mengurus emosi mereka untuk tampilkan diri dan bersikap profesional sewaktu berada di luar, di sekolah dan juga sewaktu melakukan aktiviti sosial bersama orang-orang lain. Itu daripada segi emosi. Daripada segi rohani, kita mahu pelajar kita yang kuat agamanya kerana kita faham dalam sudut agama ini kita tak dapat nafikan mana-mana agama sekalipun semuanya mengajar terhadap kebaikan. Ada wujudnya nilai-nilai dalam rohani itu sendiri. Jadi kita mahukan pelajar-pelajar kita yang bukan sahaja cerdik, pandai tapi ada adab. Ada karakter dia. Itu daripada segi rohani. Daripada segi intelek, ini antara perkara yang paling basic. Kerana apa? Kita semestinya mahukan pelajar kita yang mempunyai ilmu. Jadi akhir sekali sosial. Ini adalah
terma terakhir yang kita boleh katakan sekarang ini kelihatan kurang lagi ditampilkan oleh pelajar-pelajar kita, iaitu sosial. Kenapa saya katakan begitu? Kerana bila kita lihat balik pelajar-pelajar kita kurang mahir dalam melakukan aktiviti-aktiviti interaksi ataupun aktiviti berkumpulan, di mana pelajar kita cerdik, pandai, tapi tiada karakternya, tiada orang kata elemen seperti leadershipnya, tiada. Kerana apa? Kerana gagal daripada sudut leadership, daripada sudut sosialnya. Jadi 5 aspek ini bila kita mampu untuk terapkan kepada pelajar kita, saya percaya bahawa 5 aspek ini sudah mampu untuk mencapai apa objektif yang ingin disampaikan oleh PBD dan juga falsafah itu sendiri tadi, iaitu kita mahu pelajar kita yang aktif secara menyeluruh. Okey, itu daripada sudut PBD, antara perkara-perkara yang diterapkan di dalam bilik darjah. Yang kedua, seterusnya kita akan pergi kepada apa yang kita lihat konsep transformasi pendidikan masa kini. Kita dapat lihat bahawa perubahan pendidikan sekarang ni telah berubah. Daripada sistem tradisional, kita berubah kepada sistem moden, di mana ianya bukanlah satu perkara yang kita boleh katakan pelajar-pelajar kita tak perlu terkejut maupun guru-guru kita, kerana kita perlu sentiasa bergerak laju mengikut peredaran zaman. Jadi konsep transformasi pendidikan ini ianya merupakan satu elemen yang sepatutnya dikejar ataupun perlu disedari oleh semua warga sekolah, daripada segi pelajarnya, gurunya ataupun pentadbirnya. Ia semua perlu celik hal ini. Okay, jadi kita lihat bagaimana kita lihat proses transformasi ini berlaku daripada pendidikan daripada sudut tradisional bertukar kepada pendidikan moden. Okey, kita lihat yang pertama, penekanan kepada pembelajaran abad ke-21. Contohnya apa? Contohnya kita dapat lihat sekarang ni PAK 21. Terma ini saya yakin guru-guru sudah mahir dan sudah lali dengannya. Kerana PAK 21 ini bukan satu perkara yang baru. Kita sedang mengejar untuk satu sistem pendidikan yang berjurus terus mengejar ke sistem abad ke-21. Contoh, kita menerapkan elemen teknologi. Kita menggunakan elemen teknologi dalam pendidikan. Jika kita lihat dahulu, sistem pembelajaran kita daripada sudut tradisional, bagaimana guru masuk ke kelas, guru memberi nota, salin. Contoh, sistem pendidikan, sistem pengajaran guru print barang, print borang, print soalan. Jadi murid masuk ke kelas hanya jawab di atas kertas. Tapi kini kita dapat lihat setelah berlakunya COVID-19, antara satu kita kata perubahan terbesar yang mengubah sistem pendidikan kita ke arah moden adalah COVID-19 itu sendiri, di mana wujudnya pembelajaran secara online. Kita menggunakan web seperti Google Classroom, Zoom, kita menggunakan Google Meet. Jadi pelajar dan guru boleh berkomunikasi bukan hanya sekadar sewaktu di dalam kelas. Malah sewaktu cuti, sewaktu masa lapang, guru dan juga murid boleh melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di luar waktu kelas. Jadi ini kita dapat lihat sebagai satu perubahan ke arah pendidikan tradisional, pendidikan moden, kerana waktunya semakin fleksibel untuk belajar, di mana kita tak perlu tunggu lagi. Okey, esok waktu kelas baru kita belajar. No, kita boleh sampaikan apa yang kita ingin ajarkan awal sebelum waktu kelas esok dalam WhatsApp, grup WhatsApp kita, ibu bapa, anak-anak. Jadi guru-guru dan ibu bapa juga dekat situ boleh wujudkan link. Guru faham, guru bagi tahu ibu bapa apa yang murid mereka perlu bawa untuk hari esok. Jadi itu adalah antara salah satu komuniti yang kita panggil, hubungan ataupun jalinan komuniti di antara guru dan juga ibu bapa. Seterusnya, kita lihat lagi daripada segi pentaksiran berterusan. Dalam pendidikan sekarang ini bukan lagi terjurus hanya kepada peperiksaan semata-mata. Kita wujudkan juga assessment. Antara contohnya seperti dekat Malaysia kita ada satu, tak silap saya kita ada satu program dinamakan sebagai International Baccalaureate School. Di mana dekat sini saya dapat lihat ada beberapa sekolah sahaja di Malaysia yang terpilih untuk menjadi sekolah IB World School. Jadi sepanjang pengamatan saya sendiri, pengalaman saya dapat lihat sendiri bagaimana gerak kerja sekolah-sekolah yang mempunyai
yang diiktiraf sebagai sekolah IB World School ini, International Baccalaureate ini. Dekat mana di sini mereka, pelajar-pelajar mereka, terutamanya sekolah menengah, menerapkan sistem assessment di dalam subjek-subjek mereka. Jadi dekat sini saya mengambil pendekatan ini sebagai satu pendekatan yang positif, di mana kita memberikan murid-murid kita pengenalan awal bagaimana kerja orang panggil apa, assessment itu sendiri, untuk mereka adaptasikannya. Kerana kita faham, bila murid itu habis sekolah menengah, mereka akan meneruskan pengajian ke pusat pengajian yang lebih tinggi, IPT. Jadi dekat sana tidak lari lagi dengan assignment, assessment dan sebagainya. Jadi bila murid-murid ini sudah biasa diajar ataupun dilatih membuat assignment, assessment ini, kita tidak mengatakan bahawa assignment di sekolah ini sama level dia seperti you, sama banyaknya seperti you. Tidak. Tapi sekadar pengenalan awal supaya mereka bersedia menghadapi cabaran masa akan datang. Itu juga antara salah satu transformasi baru yang kita buat dalam sistem pendidikan kita. Okey, seterusnya kita akan pergi pula kepada apa soalan kita mahukan tadi. Saya dah menceritakan tentang pelbagai perkara-perkara baru yang masuk ke dalam pendidikan. Bagaimana kita memasukkan UPSR dan kita memasukkan PBD. Bagaimana kita berubah daripada transformasi pendidikan yang tradisional, kita berubah kepada transformasi pendidikan yang moden. Bagaimana gerak kerja guru-guru dan murid-murid sendiri berubah daripada zaman ke zaman. Jadi sekarang kita nak lihat bagaimana pula mobility sosial itu mampu untuk diubah dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Jadi, sebelum kita masuk dengan lebih dalam, kita fahamkan dulu apa yang dikatakan sebagai mobility sosial. Jadi, mobility sosial ini ialah satu perubahan kedudukan sosial seseorang individu, di mana pendidikan menjadi medium utama yang mengubah daripada sudut ekonomi family, daripada sudut ekonomi keluarga pelajar. Bagaimana perubahan ini menjadi satu opportunity ataupun peluang kepada murid-murid ini mengubah nasib keluarga mereka. Dan di sini adalah itu yang dikatakan sebagai mobility sosial, di mana ianya meningkatkan proses kita meningkatkan pendapatan keluarga kita. Contoh daripada kalangan B40, kita mengubah status ekonomi keluarga kita kepada T20. Perkara ini bukannya perkara yang baru, cuma mungkin terma mobility sosial itu sendiri jarang untuk kita guna pakai dalam kalangan masyarakat setempat. Jadi saya terangkan secara ringkas bagaimana. Contoh, kita ada seorang murid yang dari kalangan keluarganya B40. Jadi murid ini dia belajar pandai-pandai dan dia dapat peluang pekerjaan sebagai seorang doktor. Jadi tangga gaji seorang doktor kita kira-kirakan antara, contoh, kita ambil gaji seorang doktor permulaan tapak gajinya RM5,000. Dekat situ kerjanya akan berkembang dan gajinya akan makin naik. Jadi status dia daripada kalangan B40 tadi mampu kita angkat dia menjadi T20. Jadi dekat sinilah bagaimana kita nak melihat sistem pendidikan kita mampu ke tidak mengubah mobility sosial pelajar-pelajar kita di Malaysia. Jadi itu antara pengenalan awal terhadap mobility sosial. Jadi bila kita dah faham apa yang dikatakan dengan mobility sosial, kita dah nampak tadi macam mana perubahan transformasi pendidikan di Malaysia kita dapat lihat banyak impak positif yang berlaku, betul? Macam mana pendidikan kita berubah dari masa ke semasa dan macam mana juga mobility sosial ini bekerja. Kita lihat pula apa dia aspek-aspek positif yang berlaku terhadap kesan mobility sosial itu sendiri. Yang pertama, kita lihat meningkatkan akses kepada pendidikan berkualiti. Bila berlakunya perubahan sistem, transformasi kita katakan tadi. Contoh yang saya sebutkan tadi adalah PAK 21, pembelajaran abad ke-21. Antara elemen dia adalah pelajar-pelajar kita diterapkan penggunaan teknologi sewaktu belajar. Daripada sini, bila kerajaan kita ingin menegaskan bahawa semua sekolah perlu mengamalkan PAK 21, wajib juga setiap sekolah menyediakan peranti. Betul? Jadi kerajaan perlu bekerja untuk menyediakan peranti supaya mampu untuk mencapai apa yang ingin kita capai, iaitu PAK 21 itu tadi, teknologi. Jadi penyediaan daripada sudut komputer contohnya, ataupun daripada akses wifi di sekolah, bagaimana guru-guru untuk bekerja, ada projektor untuk pembentangan di dalam kelas, ada TV. Jadi semua ini kita dapat lihat wujud ataupun tidak wujud.
ataupun sejauh mana sahaja sekolah-sekolah yang mampu menerimanya. Jadi dekat sini peluang ini kita dapat lihat sebagai membantu murid mengembangkan potensi diri. Di mana bila kita dapat lihat kemajuan teknologi diaplikasikan di dalam kelas, murid-murid sudah terbiasa menggunakan teknologi. Kerana kita faham pada generasi baru-baru kini, generasi alpha, generasi beta, mereka lebih celik IT berbanding generasi-generasi yang sebelum. Mereka lebih laju untuk memahami apa gerak kerja teknologi. Contohnya handphone mereka. Macam mana mereka pandai menggunakan sewaktu masih lagi kecil. Jadi kita tidak boleh menafikan bahawa generasi mereka adalah generasi teknologi. Bila kita faham bahawa mereka ini generasi teknologi, maka kita sebagai tenaga pengajar, sebagai pentadbir, sebagai Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, perlu menggunakan peluang ini untuk memastikan tabiat mereka ini dicungkil dan dijadikan sebagai satu perkara yang positif. Itu yang ingin kita katakan di sini. Di mana menguasai kemahiran teknologi ini dianggap sangat penting. Kerana saya percaya bahawa perkhidmatan semasa dunia kerja di Malaysia ini, hampir semuanya memerlukan teknologi. Kita perlu memahami supaya kita tidak ketinggalan. Kerana Malaysia ini adalah satu negara yang membangun. Jadi bila negara yang membangun ini, semua rakyatnya perlu celik. Apa yang ingin dikejar? Teknologi lah. Jadi secara ringkasnya kita dapat lihat bahawa generasi yang kini perlu diselanjarkan ataupun disesuaikan dengan apa yang mereka pandai, iaitu teknologi. Jadi apa lagi? Menguasai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaboratif, kreativiti, pemikiran kritis dan meningkatkan peluang pekerjaan dan pendapatan masa depan. Sekolah pada masa kini bukan lagi platform hanya sekadar untuk murid datang dan menimba ilmu semata-mata. Tetapi di mana sekolah sekarang adalah satu platform yang muridnya datang dan juga menimba ilmu, membina karakter dan menjadikan ianya sebagai satu pengalaman sebenar. Pengajaran sebenar. Itu yang dikatakan sebagai sekolah pada masa kini. Ianya sangat berubah dengan masa dahulu. Jadi semua ini perlu ditekankan dan elemen-elemen ini kita tak boleh nafikan. Ini sangat penting untuk berada di sekolah. Seterusnya kita dapat lihat pula kita pergi bergerak pula. Kita dah nampak tadi macam mana kesan positif perubahan pendidikan. Jadi kita tengok pula aspirasi murid. Apa yang dikata dengan aspirasi murid ini adalah kita dapat lihat ada 6 aspirasi murid dalam PPPM. Yang pertama, kita ada pengetahuan. Kita ada kemahiran. Kita ada kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian dan juga identiti nasional. 6 aspirasi murid ini adalah sebagai satu, kita katakan sebagai satu, bagaimana kata? Kita nak sampaikan bahawa aspirasi murid ini adalah bagaimana hala tuju mereka. Apa yang mereka perlu dapatkan dalam pembinaan diri mereka sendiri. Contoh tadi kita lihat kemahiran berfikir. Macam mana jika berlakunya satu situasi yang sukar, macam mana kita nak melatih kreativiti murid kita dalam berfikir. Tidak hanya terjurus secara lurus. Mungkin boleh berlaku secara timbal balik, songsang dan sebagainya. Itu kemahiran berfikir. Di mana macam mana mereka menyelesaikan masalah mereka. Contohnya lagi kemahiran memimpin. Ini yang saya katakan tadi dalam sudut Jerry tadi. Sudah kita katakan bahawa ini adalah satu usaha dalam menjadikan pelajar kita aktif dan juga mahir secara menyeluruh. Memimpin ini bukan lagi satu perkara yang baru. Kita tidak boleh lagi mengamalkan di mana ada murid yang boleh pergi belajar pandai-pandai tapi tak ada kemahiran memimpin. Tidak. Malaysia pada hari ini kita mahukan pelajar kita yang mampu untuk berdaya saing. Ada sifat kepemimpinannya. Ada sifat keberaniannya. Itu semua karakter-karakter yang kita mahukan dan seimbang. Okey, seterusnya kita nak lihat apa kesan dia. Apa kesan aspirasi ini? Iaitu kita nak membentuk murid yang seimbang. Kita nak meningkatkan daya saing sosial kita. Saya katakan tadi, di mana objektif utama kita nak supaya murid kita bila keluar daripada sekolah itu, mereka mampu bersaing secara sihat dengan masyarakat luar. Ini adalah satu perkara yang sangat-sangat kita mahu tekankan. Di mana kita nak pelajar kita mampu untuk bersaing. Itu sahaja. Jadi seterusnya kita akan pergi pula kepada impak positif terhadap kumpulan minoriti. Seperti yang kita katakan dalam soalan kita tadi, apa impak positif dia terhadap minoriti? Minoriti ni kita kena faham dahulu.
Apa golongan-golongan minoriti yang wujud? Contohnya murid orang asli. Contohnya lagi murid-murid yang berkeluarga daripada golongan B40. Ini adalah kumpulan-kumpulan minoriti di Malaysia kita. Jadi apa impak positif pendidikan masa kini terhadap kumpulan minoriti ini? Kita nak lihat, adakah ianya mampu untuk dicapai ataupun tidak. Jadi kita buktikan dengan bagaimana kita dapat lihat mengurangkan jurang pendidikan. Di mana jika pendidikan masa kini kita mahu melatih secara profesional, kita nak membina karakter. Jadi peluang ini diberikan sama rata, tidak kira di sekolah bandar maupun sekolah luar bandar. Jadi pelajar-pelajar kita tak kira berada daripada mana-mana pelosok dunia pun di Malaysia ini, kita boleh capai kerana antara sifat ataupun antara objektif utama yang ingin kita sampaikan adalah di sini menyeluruh. Jeris itu tadi. Jadi ianya boleh dicapai, tidak kira. Ianya bukan satu penghalang di mana sekolah di luar bandar tidak boleh untuk capai. Tidak. Ini tidak boleh dinafikan bahawa semua sekolah-sekolah yang berada di Malaysia ini mampu untuk mencapai objektif ini. Jadi antara program-program yang kita dapat lihat seperti beasiswa, bantuan kepada golongan-golongan masyarakat orang asli. Ini semua adalah antara kita punya usaha dalam mencapai peluang pendidikan yang sama rata kepada semua pelajar kita. Seterusnya kita tengok pula impak terhadap murid berkeperluan khas. Jadi kita dah katakan terhadap pelajar-pelajar kita yang B40, pelajar-pelajar orang asli. Kita lihat pula bagaimana pula impak positif terhadap pelajar kita yang berkeperluan khas ataupun murid-murid PPKI. Contohnya di sini kita dapat lihat menggalakkan pendidikan inklusif. Apa yang dimaksudkan dengan pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif di sini yang kita nak katakan bahawa ianya merupakan satu usaha di mana kita nak memasukkan sekali pelajar-pelajar yang berkeperluan khas ini untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar biasa, pelajar-pelajar harian kita. Jadi dekat sini apa yang ingin kita sampaikan adalah seperti yang saya katakan tadi, kita nak berikan peluang yang sama rata kepada pelajar-pelajar kita tanpa kita kira status ekonomi, status fizikal dia ataupun apa-apa bangsa sekalipun. Jadi dekat sini itulah yang dikatakan sebagai satu usaha yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Seterusnya kita lihat pula, tadi kita dah katakan bahawa pelbagai kesan positif yang wujud dalam kalangan masyarakat. Kita tengok pula macam mana daripada sudut negatifnya. Sudah pasti bila berlakunya satu perubahan, satu tujuan baru dinyatakan, kita menjalankan satu dasar baru. Kita tidak boleh lari ataupun kita tak boleh nafikan bahawa pasti akan ada impak-impak negatif juga. Jadi mari kita lihat yang pertama, jurang digital antara bandar dan luar bandar. Ini kita tak dapat nafikan. Jika tadi saya katakan bahawa pelajar luar bandar dan pelajar bandar mampu untuk bersaing secara sihat daripada sudut pembinaan karakternya. Tetapi kita tak boleh nafikan juga daripada sudut kita nak mencapai peluang pendidikan secara teknologi contohnya. Pelajar-pelajar yang berada di kalangan luar bandar, yang berada di pedalaman dan sebagainya tidak mampu untuk mencapai akses teknologi yang sama seperti pelajar-pelajar yang berada di bandar. Jadi ini juga antara satu kita katakan sebagai negatifnya ataupun satu isu yang masih lagi sedang diperjuangkan oleh kerajaan kita dalam memastikan semua pelajar yang berada di sekolah di serata Malaysia ini mampu untuk mendapat satu peluang pendidikan yang sama daripada sudut teknologi. Jadi kita lihat apa negatif-negatif yang lain adalah seperti akses internet yang lemah. Contohnya coverage di kawasan pedalaman agak kurang membantu untuk mereka mencapai rangkaian yang baik. Dekat sini juga kita dapat lihat bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi perubahan ataupun level yang tidak sama adil kepada pelajar bandar dan juga pelajar luar bandar. Jadi dekat sini kita tak boleh nafikan bahawa sudah pasti akan ada juga perkara-perkara yang masih lagi sedang diusahakan oleh kerajaan kita dalam memastikan semua perkara mampu untuk dicapai dengan baik. Seterusnya kita mahu lihat pula kepada penilaian impak. Penilaian impak apa? Impak positif dan impak negatif tadi. Jika kita lihat daripada sudut mata kasarnya, sudah pasti lebih banyak impak positif berbanding impak negatif. Tetapi kita mengharapkan bahawa impak-impak negatif yang masih ada pada masa kini mampu untuk kita ubah menjadi lebih baik dan kita bekerja bersama. Itu yang dikatakan sebagai usaha sama antara kerajaan dan juga warga pendidik masa kini. Dalam mencapai, kita tak mahu mencapai apa yang lebih pun. Malahan
kita hanya mahu mencapai satu sistem pembelajaran yang sama rata kepada semua pelajar. Tidak kira bandar, luar bandar, perlainan bangsa ataupun berlainan keupayaan. Semua kita mahu bagi sama rata. Jadi, tanpa bila saya telah menjelaskan di sini bagaimana berlakunya transformasi dalam pendidikan, kita dapat lihat banyak berlakunya bila kita recall balik. Apa yang setelah saya ceritakan tadi, berlaku banyak proses-proses penambahbaharuan, pemansuhan UPSR, pemansuhan PT3, kemasukan PBD, kemasukan peperiksaan yang kecil-kecil. Dekat sini kita dapat lihat semuanya adalah sebagai satu batu loncatan dalam kita nak mengubah direction pendidikan kita. Jadi pada pengamatan saya sendiri, bila kita mengejar kepada objektif terkini, iaitu kita mahu menghasilkan pelajar kita yang seimbang daripada sudut falsafah tadi, iaitu JERIS, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Jadi saya mengharapkan bahawa sekolah-sekolah mampu untuk melahirkan pelajar-pelajar kita yang ada karakter, pelajar-pelajar kita yang mampu berfikiran terbuka, kerana untuk berdaya saing dengan dunia luar. Kita Malaysia pada masa kini, kita tidak mahu lagi pelajar-pelajar kita yang hanya berada menapak di Malaysia, tapi kita nak pelajar kita berkembang luas, keluar negara, dan kita mahu menguasai juga di luar-luar negara. Itu yang dikatakan, dan itulah dia antara objektif utama kita. Sebab tu kita menekankan tentang karakter, di mana kita mahukan pelajar-pelajar kita di Malaysia ini, secara pelajar-pelajar lokal kita, mengubah nasib keluarga. Dan kita dapat lihat bahawa telah begitu ramai pelajar-pelajar kita yang daripada kalangan B40 yang mampu mengubah nasib mereka ke arah T20. Dan pada saya, sistem pendidikan ini memang benar sebagai satu batu loncatan utama kepada perubahan mobiliti sosial. Kita dapat nafikan bahawa selain daripada pendidikan itu sendiri, wujudnya seperti perniagaan dan juga usahawan dan sebagainya. Betul, kita tak nafikan ada juga pelajar-pelajar kita yang berjaya daripada pelbagai aspek. Tetapi semuanya itu boleh disumbang daripada sekolah, di mana pelajar itu sendiri adanya karakter dan leadership sebelum mereka menjalankan satu bisnes dan sebagainya. Jadi pada saya, kita tak perlu lagi nak ulas secara lebih lanjut dan lebih mendalam. Saya telah cover semuanya di sini. Jadi saya mengharapkan bahawa setiap objektif-objektif yang kita ingin capaikan dalam sistem pendidikan kita mampu bukan untuk orang lain, tetapi untuk anak bangsa kita sendiri, Malaysia kita sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mendengar, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.